Bukunya tu di pun. mana? Buku mana? Buku ni. Cik, Buku. mana Adjust buku? sikit, adjust sikit. Tu, 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 tu. Ada dah. Okey. Allahu Akbar. Okey. Tu buku dia. Okey, okey, Ya, okey. Alamak, saya punya ni InsyaAllah. dia Itu saja, mengikut. Saya okey. itu saja je tu, saja bagi hadiah. Jadi tuan-tuan dan puan Oh. jangan lupa untuk register. Nanti Dalam boleh buku tu gunalah. bukan sekadar tulisan saja kan? Betul kan Kau Zul? Dalam dia ada banyak lagi khazanah kan? Banyak prompt, banyak Video. prompt Saya dalam dengar tu, kita ada khabar ada video. video, Betul, 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 betul. InsyaAllah. tools kan dengan Pun apa ada ya apa macam-macam kan. Dia kan? merangkumi Prompt tu pun business section, boleh merangkumi untuk office, boleh juga merangkumi untuk mereka yang duduk dekat rumah, susun rumah. insyaAllah. Apa? Mantap. Tu, Datuk Seisi Yusra keluar. tanya tu, cikgu. Coach, Apa ke? website Rotocraft Technologies ni dah lama sebab trainer tu dah berhenti. Apa benda pula ni? Okey, okey. Apa tu, cikgu? Saya tak sempat nak update macam mana nak edit. Itu yang saya nyatakan tadi. Okay, Dr. Yusra just mengunjur kepada tadi Google Hmm. Business Profile. Cuba tengok dekat bahagian access tu. Access tu, cuba tengok ada tak keupayaan tu. Sekali lagi, saya tunjukkan di lokasinya. Doktor tengok dekat di sini. Ya, saya turn on kan penunjuk. Dekat sini. Dia 3 titik ni. Kemudian tekankan di sini, tengok business profile setting. Bila business profile tengok people and access. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.